saya mula takut simpan duit. Kita ubah kewangan diri, keluarga kepada lebih baik dengan tabungan emas. Sebab asas membina keuangan yang kukuh, kekayaan tertulis dalam buku keuangan. Kita mesti mula menyimpan. Sebelum ni kan, saya juga tak suka simpan emas. Saya juga tak suka menyimpan. Tapi apabila saya baca buku tulisan mentor saya ni, buku Wang Emas, tulisan mentor saya Tuan Zulkifli Syafi'i, saya mula takut simpan duit. Sebab duit ni tak akan mampu mengekalkan kuasa beli. Nilainya dirompak tanpa kita sedar. Inflasi, kenaikan harga barang, susut nilai mata wang. Dengan kata lain, kita memerlukan duit yang lebih untuk mendapatkan barang yang sama pada waktu yang berbeza. Tuan puan tahu tak, duit kita ni, duit kertas kita ni dicetak tanpa bersandarkan dengan emas sejak 15 Ogos tahun 1971. Ianya boleh dicetak sesuka hati mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi walaupun kita ni banyak duit, tetap juga kita kena buat simpanan emas. Sebab emas disifatkan insurans kekayaan, insurans kepada nilai duit kita. Kita tak tahu apa akan berlaku sekiranya kita diisytiharkan bankrupt oleh kerajaan. Aset-aset lain boleh dibekukan oleh kerajaan, tapi aset emas tak boleh. Syaratnya kita simpan sendiri. Sekiranya kita dijatuhkan hukuman penjara, sama juga. Aset-aset lain boleh dibekukan oleh kerajaan, tapi tak boleh, tak akan berlaku kepada aset emas. Sebab aset emas ni tak ada dalam sistem keuangan kerajaan, tak boleh bekukan aset emas. Sebab tu selalu saya bagi tahu, walaupun kita ni banyak duit, tetap juga kita kena buat simpanan emas. Sebab emas disifatkan insurans kepada nilai duit kita. Jadi anak saya bantu nak mula menabung emas dengan ilmu. Pergi sahaja dekat bio TikTok saya tu tuan puan, daftar sahaja secara percuma.